Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di podcast Atas Pagar episod 38. Dalam episod yang lalu saya keseorangan tanpa Adib, dan dalam episod 38 ni nampaknya episod solo masih terpaksa diteruskan. Adib tiada pada malam ini, tapi kita bersama dengan dua orang tetamu yang saya akan perkenalkan sekejap lagi. Dan of course kita merekodkan episod 38 ni selepas daripada keputusan Pilihan Raya Umum Negeri Johor. Dan sebelum kita menuju kepada PRU Negeri Sembilan, seperti mana yang pendengar tahu, keputusan di PRU Johor sekarang hangat diperbincangkan. Ada pelbagai pandangan, ada pelbagai sebab, ada pelbagai kritikan yang kita akan sama-sama dengar dan bincangkan dalam episod kali ini. Dan tanpa lengahkan masa, saya perkenalkan panel kita pada ini. Kali kedua hadir di podcast Atas Pagar YB Senator Hazbi Muda, Ketua Pemuda Amanah Nasional. Welcome back YB ke studio Atas Pagar. Ya, terima kasih. Dan bersama-sama dengan YB ini kita ada Dr. Nash, kawan saya dalam Exco Pemuda Amanah Nasional dan bertindak selaku pengarah strategi Pemuda Amanah Nasional. Selamat datang Dr. Nash. Terima kasih Azri. Dr. Nash ni saya segan sikit dia, sebab zaman saya belajar Dr. Nash ni saya punya fellow. Tak sangka sekarang kita berkongsi wadah dan perjuangan yang sama lah. Okey, saya rasa episod malam ni ramai orang nak dengar YB dan Doktor, sebab terutamanya kepada mungkin penyokong-penyokong Pakatan Harapan ataupun mereka yang tak suka dengan Pakatan Harapan. Kita mulakan dululah dengan overview kepada keputusan PRU Johor yang menyaksikan, kalau kata orang yang neutral, satu tamparan sangat besar kepada Pakatan Harapan dan satu petanda penolakan kepada kepimpinan Perdana Menteri Malaysia dengan keputusan 48 kerusi berpihak kepada Barisan Nasional dan hanya 8 kerusi ini dimenangi oleh Pakatan Harapan. So ada pelbagai pandangan, tapi sebagai orang yang saya tahu terlibat sendiri dengan PRU Johor dan merupakan watak penting dalam Pakatan Harapan, apa pandangan YB tentang apa yang berlaku di Johor? Baik, terima kasih Hazri. Kalau kita tengok pada keputusan di Johor, dia sebenarnya bukan tamparan kepada Perdana Menteri. Sebab dari segi undi itu, undi popular ataupun jumlah undi yang Pakatan Harapan dapat meningkat. Maknanya dalam PRN 2022, PH hanya dapat lebih kurang 300,000. Pilihan raya kali ini kita dapat 600, maknanya peningkatan hampir 70%. Untuk Barisan Nasional, walaupun PH meningkat, tapi peningkatan Barisan Nasional tu lebih 2 kali ganda. Daripada 500,000 undi melonjak kepada 1.1 juta. Dan yang sebenarnya tamparan paling hebat ialah Perikatan Nasional. Mereka sebelum ni dapat lebih kurang sikit pada Pakatan Harapan. Mereka dapat 300,000 undi, plus minus lah. Sekarang ni tinggal 100, saya ingat 140, 150,000 sahaja. Maknanya merosot hampir separuh daripada undi yang mereka dapat dalam PRN 2022. Jadi trend di Johor ini kita harus perhalusi, walaupun pengundi kita keluar, pengundi-pengundi Pakatan Harapan sebahagian besarnya keluar, walaupun tak sebaik PRU 2022, November 2022, tetapi daripada 3,000 ke 6,000 itu bagi saya satu lonjakan yang 300,000 ke 600,000 ni satu lonjakan yang agak baik. Tapi yang perlu kita lihat ialah kenapa lonjakan Barisan Nasional tu jauh lebih besar. Satu, memang kita tahulah sebahagian daripada undi Perikatan Nasional pergi kepada BN. Bila Perikatan Nasional lemah, berpecah, jadi sebahagian penyokong dia tu dah pergi kepada Barisan Nasional. Tetapi undi first time voters juga dimonopoli oleh Barisan Nasional. Itu memang kita kena buat postmortem dan kajian dengan rapi lah, kenapa pengundi-pengundi muda dan juga first time voters ni tak datang kepada kita. Ada yang datang tapi tak besar. Dan yang paling sebenarnya yang membimbangkan saya ialah penyokong kita, iaitu khususnya pengundi Cina. Kalau pilihan raya yang lepas, kita boleh katakan 90% penyokong Pakatan Harapan. Tetapi dalam PRN Johor ini 90% sudah merosot kepada 60%. Maknanya daripada, Adakah ni petanda boykot ke ataupun dia orang dah berubah angin ke? Boykot saya ingat tidak ketara, sebab penyokong-penyokong ni keluar. Cuma kita tak dapat peratus sebaik PRU 2022. Walau bagaimanapun,
penyokong-penyokong Cina ni dia tak semua penyokong PH. Dia memang ada bekas penyokong Barisan Nasional, MCA dan sebagainya. Jadi pilihan raya kali ini mereka mungkin marah pada PH menyebabkan mereka kembali menyokong MCA dan MCA boleh mengalahkan DAP di banyak kerusi. Jadi merampas 4 kerusi tak silap saya. Kerusi DAP dimenangi oleh MCA. Okey, antara faktor yang disebut oleh ramai orang saya baca YB adalah pengaruh Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi yang dilihat sebagai sangat popular menjalankan tugasnya dan disenangi oleh orang Johor. Ini saya nak tanya Dr. Nash lah, sebab selaku pengarah strategi, antara orang yang lawan satu lawan satu dengan On Hafiz ni adalah kita punya Hafiz ni. Kita menghantar calon Pemuda Amanah Nasional di kerusi Macap untuk berdepan dengan Menteri Besar Johor. Jadi sebagai orang yang berada di lapangan menentukan dasar dan strategi bagi pihak pemuda Pakatan Harapan ni, apa impact dan pengaruh Menteri Besar Johor tu? Adakah itu satu faktor yang besar ataupun diperbesar-besarkan je, Doktor? Ya, untuk faktor calon yang kita lawan ni lah, On Hafiz ni memang kita semua tahulah, memang susah lah nak lawan figure yang besar. Yang kita hantar calon ni pun yang terbaik kita boleh hantar kan, calon kita lah Hafiz Roslan. Dan kita pun tak mengharapkan yang tinggi keputusannya, memang kita tahu. Cuma untuk kedepannya adalah untuk kita tolak nama calon kita, yang saya nampak itu. Dan dapat pulang deposit tu pun sebenarnya satu pencapaian yang baik. Saya tengok jumlah undi dia terima lebih 5,000. Betul lah, bagi saudara Hafiz. 5,007 rasanya, 5,007. Jadi saya rasa itu satu pencapaian lah yang perlu diraikan. Dengan Hafiz Roslan sendiri pun adalah muka baru, baru pertama kali bertanding di pilihan raya negeri. Cuma saya nak tambah sikit lah soalan yang Azri ajukan pada YB Senator tadi. Peralihan undi Cina tu betul, bukanlah peralihan, tapi cuma kalau kita tengok pengundi Cina yang turun di kerusi-kerusi yang peratus pengundi Cina tinggi tu, memang kurang lah, memang kurang kalau banding dengan kerusi-kerusi yang majoriti Melayu. Mungkin ada OIB boleh jelaskan jugalah kan, sebenarnya memang Cina tu tak turun ramai seperti kita harapkan. Sebab kalau ikut kita punya strategi yang saya bincang dengan tim strategi lah, kalau ikut teorinya, semakin tinggi kita punya peratusan turun mengundi tu, sepatutnya ia pihak pada kita. Ya, kalau tengok tapi benda tu tak berlaku. Teori tu tak terjadi. Prediction awal biasa, trend-trend pilihan sebelum ni kalau tinggi, Pakatan Harapan mudah menang pada kita. Dan bila kita tengok balik kerusi-kerusi DUN yang majoriti Cina tu tak setinggi di DUN yang majoriti Melayu tu. Jadi ada elemen-elemen yang saya nampak pengundi Cina tak turun tu ada faktor kat situ. Jadi it's multiple factor lah, bukannya satu faktor saja yang Cina kembali kepada MCA dan sebagainya. Tapi saya lihat juga memang Cina pun ada yang tidak reluctant untuk turun juga. Mungkin because of PRN saja ke, mungkin dia tunggu PRU baru dia turun dan sebagainya. Mungkin kita boleh kupas lah. Tapi kita belum ada buat postmortem lagi lah untuk PRN Johor ni. Okey, kalau tengok kita cakap sikit lah pasal pengundi bukan Melayu ni, YB. Ada yang mengatakan mereka tak berpuas hati dengan dasar kerajaan. Dan isu yang selalu dipusing-pusingkan di media sosial adalah e-invoice, susah nak berniaga zaman Madani, yang menyebabkan pengundi bukan Melayu tu lebih memilih untuk bersama dengan Barisan Nasional berdasarkan pengundian di Johor lah. So mungkin YB boleh kupas sikit apa sebenarnya yang mungkin menjadi punca berlaku peralihan undi bukan Melayu ni kepada Barisan Nasional dalam PRU Johor. Okey, kalau kita tengok trend 2018 undi Barisan Nasional lebih kurang 500,000. PRN 2022 pun 500,000 dan PRU 2022 November 2022 pun 500,000. Tapi kali ni dia lonjak ke 1.1 juta. Jadi itu saya ingat
satu benda yang harus kita teliti kenapa itu berlaku lah. Tapi sebelum tapi pada masa yang sama juga kita kena tengok bahawa pengundi kita maksimum yang kita dapat dalam PRU 2022 November ialah 800,000. Cuma kali ini 600,000, maknanya 200,000 penyokong kita tak sama ada mereka tak balik mengundi ataupun mereka beralih kepada MCA. Saya punya teori ialah sebahagiannya tak balik. Sebab macam yang Dr. Nash sebut tadi, di kawasan-kawasan yang majoriti pengundi bukan Melayu, memang kadar peratusan keluar mengundi itu rendah. 65 dan ke bawah. 60 dan ke bawah. Berbeza dengan di kawasan-kawasan yang pengundi Melayu majoriti ada yang mencecah sehingga 75, maknanya kadar sebagaimana PRU. Jadi jumlah yang tak balik mengundi ini persoalannya ialah siapa? Kalau sebahagian besarnya ialah pengundi Pakatan Harapan, maknanya kita ada peluang yang baik dalam PRU akan datang. Kalau kita lonjak kembali pada 900,000 tadi dan kemudian ada tambahan balik, kita boleh tarik mungkin penyokong-penyokong Perikatan Nasional, kita mungkin boleh melebihi 1.1 juta penyokong Barisan Nasional tadi. Sebab kita kena ingat kalau peratus keluar mengundi 75%, kita ada 25% yang tidak membuat keputusan dalam pilihan raya kali ini. Jadi itu saya ingat satu peluang kepada Pakatan Harapan untuk menawarkan ataupun review balik strategi kempen kita supaya 25% ini akan mengundi dalam pilihan raya akan datang dan mengundi kita. Okey, cakap sebab YB dah sebut tadi strategi kempen ada yang komen strategi kempen kita di Johor ni mungkin kurang sesuai dengan apa yang berlaku di Johor, dengan banyak pihak mengatakan yang mereka kurang gemar mungkin dengan cara Perdana Menteri yang kelihatan sedikit kombatif dan banyak keterlibatan menteri-menteri persekutuan membawa isu-isu persekutuan. Sebagai contoh, isu pengampunan Najib yang dilihat mendominasi perbualan kempen pada peringkat ujung-ujung di minggu penentu tu. So, YB, adakah benda tu faktor yang menyebabkan mungkin faktor tepatan Pakatan Harapan Johor tu kurang menonjol? Saya agak bersetuju dengan banyak pandangan mengatakan bahawa strategi kempen kita tu ada sedikit kesilapan. Tapi sebenarnya lonjakan kita untuk dapat tambahan undi ni, kita ada strategi yang berkesan. Kita strategi rumah ke rumah. Strategi bertemu dengan pengundi itu bagi saya berkesan. Kalau kita tengok macam saya sebut tadi, daripada 300,000 boleh lonjak ke 600,000. Maknanya ada yang berjaya kita buatlah. Cuma yang mungkin tak berjaya ialah kita gagal menguasai optik secara keseluruhan, yang menyebabkan naratif kempen kita tu tak dibeli ataupun tak diterima oleh pengundi kita. Mereka lebih berminat untuk balik dan mempertahankan kerajaan Onn Hafiz. Tapi kita juga kena ingat dalam persaingan di Johor ini, kerajaan Onn Hafiz ini dia dilihat bekerja seawal dia menang saya ingat pada awal 2022. Jadi dia dah ambil masa lebih 4 tahun lebih untuk bertemu dengan rakyat. Dia buat program bantuan BKJ, Bantuan Kasih Johor. Bantuan Kasih Johor. Dia bertemu dengan rakyat. Dan calon-calon kita sebahagian besarnya ialah mereka yang turun berkempen di saat-saat akhir. Bagi calon kita yang memang bekerja daripada awal, kita boleh menang. Yang menang di Simpan Jerang, kita punya Tuan Haji Insinyur Nazri. Walaupun lonjakan kepada UMNO itu kuat, tetapi dia boleh menang dan undi dia meningkat. Mana kalau kita ikut 2022 tu undi arwah Salahuddin 8,000, dia melonjak ke 12,000. Yeah. Jadi lonjakan itu maksudnya ahli-ahli Dewan Negeri yang bekerja daripada awal, mereka akan dapat sokongan pengundi-pengundi atas pagar ini. Itu mungkin yang faktor PRU Johor diadakan secara tiba-tiba tu beri kesan ke kepada itu kesan yang terbesar. Mengadakan secara berasingan daripada PRU ialah faktor utama kemenangan Barisan Nasional. Kalau dia buat secara bersama, saya yakin mungkin dia menang, tapi tidak sedahsyat kemenangan, sedominan 48 kerusi inilah. Okey, Dr. Nash, tadi YB dah sentuh yang antara faktor yang mungkin menyumbang kepada keputusan yang kurang memuaskan Pakatan Harapan adalah kerana PRU Johor ni berlaku secara terkejut. Sebab sepatutnya ada lebih kurang setahun lagi sebelum penggal matang PRU Johor. Tapi satu lagi perkara yang kita tak boleh nafikan adalah keputusan PAS yang
mengeluarkan orang kata amanat lah supaya pengundi-pengundinya menyokong Barisan Nasional di Johor. Dan adakah itu satu perkara yang doktor predict ke, memang jangka, ataupun kita sebenarnya tak bersedia dengan apa yang dilaksanakan oleh PAS tu? Ya, benda tu memang kita pun tak predict lah. Daripada tim strategi kami ni, kita memang predict Don tu akan jadi at least 3-4 penjuru, yang mana benda tu akan berpihak pada kita. Dan announcement daripada PAS sendiri untuk arahkan mana kerusi-kerusi yang tidak bertanding untuk berikan sokongan kepada BN tu, actually dia kata potong time corner lah orang kata. Benda tu sikit sebanyak memang memberi kesan juga. Tapi dia bagi kesan juga kepada kursi-kursi incumbent dia kan. Dia memberi kesan. Maharani hilang, Maharani Bukit. Ada 2 kursi bersatu pun hilang. Cuma juga. Maharani 4 penjuru. Maksudnya dia memang ni lah. Kita cuma Maharani pun saya pun agak pelik juga. Saya predict calon kita boleh menang, calon Amanah bolehlah menang dengan majoriti tipis. Tapi itulah, kita kena selidik balik bila kita segmentize balik pengundi-pengundi berdasarkan bangsa tu, nanti kita kena baru tahulah mana sebenarnya hilangnya yang undi-undi sepatutnya kita dapat. Kalau ikut kita punya prediction, mana-mana kerusi yang kita letakkan dan calon-calon yang bertanding tu lebih daripada 3, kita ada potensi untuk menang. Sebab undi Melayu pecah dan sebagainya kan. Tapi benda tu tak berlaku di Maharani. Saya pun kena tertanya-tanya jugalah. Mungkin faktor di China yang macam kita bincangkan tadi juga. Selain daripada soalan daripada Azri tadi, calon saya tak rasa benda tu terpakai di Maharani. Sebab 4 penjuru. Cuma di kursi-kursi lain yang satu lawan satu, memang obvious lah. Perpindahan undi itu memang ada. Daripada Perikatan pergi ke Barisan Nasional lah. Okey, YB, kita dah cakap pasal Perikatan dengan Barisan ni. Dia orang ni bergabung atas satu alasan. Dua alasan. Satu adalah katanya penyatuan ummah, dan yang kedua dia, kita kena selamatkan Malaysia daripada DAP. Sebab itulah mereka sanggup, orang kata PAS lah, memberi laluan kepada Barisan Nasional. Dan sekarang ni nampak macam perkara ni hendak dibawa pula ke PRU Negeri Sembilan. Kita rekod video ni beberapa hari sebelum hari penamaan. What is your view sebagai orang yang arif dalam politik PAS dan pernah menulis tentang politik Islam dan politik Melayu? Adakah ini satu perkara yang sihat ataupun satu muslihat sebenarnya, YB? Saya melihat bahawa PAS dia ada satu, khususnya presiden dia lah. Presiden dia ada satu matlamat yang jelas. Dia ke mana pun dia nak supaya Datuk Seri Anwar ni tidak akan menjadi Perdana Menteri untuk penggal kedua. Jadi strategi yang paling ampuh ialah dengan memecahkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan itu mereka berlaku pada mereka dalam PRU 2022. Sebelum itu PRN. Bila mereka bergaduh, Muafakat Nasional tu bertembung, mereka berlawan dalam PRN Johor, sebelum itu di Melaka. Maka dalam PRU tu memang dia berlawan terus. Walaupun sebelum itu nampak macam nak buat kerjasama. Jadi perkara yang sama juga mereka cuba buat kepada kita, kepada PH dan BN. Walau bagaimanapun saya tengok di peringkat nasional, Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid ni masih boleh bekerjasama. Dan saya nampak walaupun kita bertembung di Johor dan juga Negeri Sembilan dan mungkin Melaka, tapi bagi saya biarlah pertembungan itu menjadi perlawanan persahabatan. Kerana kita masih bersama dalam kerajaan persekutuan. Melainkan kita dah pecah. Mungkin minggu ni kita buat keputusan Barisan Nasional tidak lagi dalam kerajaan perpaduan. Tapi pada masa ini kerajaan persekutuan masih dibarisi oleh BN, PH dan parti-parti lain. Maknanya ini akan bertentangan dengan apa yang dihasratkan oleh PAS. Mereka sanggup hanya bertanding 11 kerusi dan tak kempen bersungguh-sungguh. Saya pun tak nampak kempen kawan-kawan PAS lalu kat wall ke apa ke. Dan kita jangan terperangkap dengan strategi mereka untuk memecah belahkan PN dan PH dan BN. Dan biarlah proses demokrasi itu berlaku dengan baik. Siapa yang menang jadi kerajaan. Tetapi di peringkat persekutuan kita teruskan mandat yang kita dapat ni sehinggalah habis penggal. Saya ingat mungkin hingga ke penghujung
penggal yang sekarang. Okey, itu dari segi kita punya pendekatan kepada movement politik yang sedang berlaku sekarang ni, YB. Tapi ada satu lagi orang panggil underlying reason lah kenapa PAS ni bersungguh-sungguh nak bergabung dengan Barisan Nasional ni, sebab dia kata lah bawah kerajaan perpaduan ni, kerajaan Madani ni, Islam terancam. Islam ni tidak dihormati. Ahli-ahli parlimen terutama daripada DAP dituduh sebagai mendehaka kepada Sultan dalam pelbagai isu, sehingga kan isu yang mungkin PRU Negeri Sembilan ni, isu ni akan semakin hangat dipermainkan. Tapi dalam pengamatan YB lah, in your opinion, macam mana keadaan Islam ni? Adakah dia terancam ke di bawah kerajaan perpaduan ni? Dia memang modal yang paling mudah dalam politik ni ialah melaga-lagakan antara kaum. Maksudnya politik identiti. Kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Jadi untuk kita dapat sokongan kaum Melayu, kita lagakan dengan memburuk-burukkan. Kita menjadikan pengundi Cina ni sebagai hantu kepada pengundi Melayu. Bersama juga untuk kita dapat undi Cina, kita meletakkan label yang buruk kepada parti yang mewakili. Dalam konteks kalau dululah UMNO ni dia gunakan PAS tu untuk menakut-nakutkan pengundi Cina dulu. Tapi saya ingat walaupun kita dah tahun 2026, strategi yang sama tu masih dibuat. Penyokong PAS dan BN juga, sebahagian daripada pemimpin BN, dia menimbulkan bahawa Melayu sekarang ni terancam, Islam di Malaysia ni terancam. Tapi kalau kita kata terancam, kita seolah-olah menghina kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sebab ketua negara kita Melayu, beragama Islam, dan semua hak-hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, Islam sebagai agama persekutuan sebagainya, itu dilindungi oleh perlembagaan. Jadi kalau dia katakan terancam, sedangkan dalam perlembagaan telah meletakkan semua itu terpelihara dengan kukuh. Dan perlembagaan ni kita tahu dia tak boleh dipindah melainkan 2/3. Dan kalau kata PH saja nak pindah, kita tak cukup. Mesti mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen yang lain, daripada pembangkang, daripada rakan-rakan Barisan Nasional. Jadi itu yang pertama, perlembagaan melindungi. Yang keduanya, kalau kita tengok 9 sultan Melayu, 3 yang di-Pertuan 4 negeri, TYT semua Melayu. Kemudian kalau kita pergi tengok menteri kita, daripada saya ingat 30 menteri kita, majoritinya Melayu. Kita punya ketua-ketua jabatan kita ataupun Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, KSN, KSU, KPPA, saya kira 44 kita punya ketua-ketua yang di perkhidmatan masing-masing, daripada 40 Melayu. Dan mereka ni bukan calon-calon orang. Panglima Angkatan Tentera umpamanya, KSN, pentadbir yang paling senior, paling mana bagi saya hebatlah. Melayu, takkanlah kita nak katakan bahawa 40 daripada 44 ni tak boleh mempertahankan Melayu, mempertahankan Islam. Mereka yang mentadbir negara kita, mereka yang melaksanakan arahan, dan Perdana Menteri Melayu, timbalan Perdana Menteri dua-dua Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu, timbalan Menteri pun majoriti Melayu. Dan saya tengok tidak ada alasan. Betul lah dia mainkan ada isu di Selangor sikit sebanyak, ahli ada pemimpin DAP dan ada bekas pemimpin DAP dah keluar parti dah pun. Tapi bila dia membantah isu larangan penternakan babi, jadi ada Sultan tegur. Memang kita tahu Sultan Selangor ni dia seorang sultan yang tegas. Kalau dia tak setuju, dia tegur. Dan saya ingat teguran kepada Presiden PAS beberapa tahun lalu oleh Sultan Selangor jauh lebih keras. Jadi dia macam dah terlupa, YB. Dia dah lupa. Sedangkan pada PAS pernah ditegur oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan saya ingat MB Kedah pun pernah bergaduh dengan Sultan Selangor. MB Kedah menghina Sultan. Saya ingat sampai ke kes mahkamah kan. Walaupun kemudian ditarik. Dia mohon maaf. Mohon maaf. Tapi bagi saya, PAS pun ada rekod yang teruk dengan istana, jauh lebih teruk daripada yang berlaku sekarang ni. Jadi isu-isu picisan yang berlaku ni, ya kita akuilah ada pemimpin ni yang perlu didisiplinkan. Tetapi itu bukan alasan untuk nak kita katakan bahawa
Pakatan Harapan ni semuanya nak lawan istana. Itu tak betul. Kan, kerana rekod umpamanya kalau nak kata yang PAS ada rekod bertembung dengan istana. UMNO sendiri pun ada rekod. Panjang sejarah UMNO dengan istana. Panjang. Ya. Okey, Dr. Nes, saya soalan nakal sikit lah mungkin. Sebab kita dah bincang tentang keadaan Pakatan Harapan ni ataupun Kerajaan Perpaduan dituduh tidak melindungi Melayu, tidak mengutamakan Islam. Dan dalam Kerajaan Perpaduan ni dia dianggotai oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi bila diserang sebegini, saya tengoklah pada pandangan saya nampak kawan-kawan kita dalam Barisan Nasional menangguk di air yang keruh. Dia tak come out untuk defend kerajaan dan dia right sebab dia tahu undi tu mungkin akan memberi kelebihan kepada dia. Pandangan doktor macam mana? Kita kena jelas Barisan Nasional yang kita punya kawan, dia bersama dengan kita ni bukan atas dasar prinsip untuk apa? Kita peganglah dalam PH untuk sama kaum kan, yang apa ni, macam kita fahamlah untuk di dalam PH ni. Dia lebih pada survival dia saja. Jadi dia pun jelas Barisan Nasional ni tahu yang macam YB Senator maklum tadi, apa-apa strategi scaremongering agama Islam Melayu ni memang satu senjata yang ampuh. Jadi ini memang strateginya lah. Sementara dia bersama kita ni dan juga dia gaining strength untuk kembali solo ni, ini adalah strategi yang dia gunakan. Jadi kita tak boleh nak berharapkan dia BN ni untuk backup ataupun pertahankan kita kalau ada apa-apa isu yang berkaitan dengan Islam ataupun Melayu. Jadi dia akan BN will always be BN lah. Dia sebagai contoh doktor, saya tengok di negeri-negeri yang diketuai oleh Menteri Besarnya UMNO, Perak, Pahang, dan disokong oleh Pakatan Harapan lah, Exco dan sebagainya, kita jarang dengar isu Melayu Islam terancam. Dekat Perak jarang-jarang saya dengar ada isu kita nak kena berdemo, ada bendera terbalik, orang Cina kau hajar, tak hormat orang Islam. Dekat Pahang pun saya jarang dengar. Tapi itu adalah penyepaduan antara barisan dan Pakatan Harapan. So YB dia membawa satu perspektif lah. Adakah dalam BN ni dia ada perasaan ataupun perangai yang dia kata kalau aku nombor 1 semua okey, tapi kalau aku nombor 2 macam-macam masalah akan berlaku. Orang kata dalam politik perangai abang besar, sama je dalam PAS dan Bersatu. Tapi kita bincang dari segi Pakatan Harapan ni lah. Dia ada orang kata yang BN ni okey je dengan PH, tapi dia kena nombor 1, dia tak boleh nombor 2. Dia dalam BN ni kita tahu ada 2 mazhab. Satu mazhab yang memang selesa dengan Kerajaan Perpaduan, selesa dengan hubungan PHBN ni. Dia orang ni yang mempertahankan bila digelar AMDAP. Dia orang ni memang sebab dia nampak kombinasi kepimpinan UMNO, BN dan juga PH ni, kita ada barisan menteri yang kompeten. PM sendiri memang dihormati oleh menteri-menteri kabinet. Dan begitu juga dalam Barisan Nasional ada menteri-menteri yang memang kompeten. Jadi dengan kompetensi mereka ini, menteri-menteri kita ni dapat memacu ekonomi negara kita, bawa negara kita menjadi lebih baik daripada negara-negara serantau. Kita boleh tengok KDNK kita, dari segi pelabur kita punya kawalan inflasi, jumlah pengangguran, kita punya kadar kita punya currency kita makin kuat. Semua itu tak akan kita dapat kalau kita tak ada barisan kepimpinan yang kompeten. Jadi satu kumpulan dalam UMNO ni gembira dengan perpaduan sekarang. Mereka gembira, mereka tak ada rasa ada masalah. Tapi ada mazhab yang kedua ni dia tak selesa. Satunya dia merasakan bahawa dia gunakan istilah tak selesa dengan DAP lah, macam ON di Johor kan. Tak boleh duduk semeja, tapi program okey je. Kan? Tapi untuk guna sentimen tak nak bersama dengan DAP. Dan itu mungkin juga ada yang berpandangan bahawa bila bersama dengan PH ni, sebahagian yang tak suka ni dia rasa dia susah nak jawab di kalangan penyokong dia. AMDAP apa semua kan, AMDAP tu dia susah nak jawab. Satu, yang keduanya dia susah nak menyakau.
Itu ada disebut. Kan? Sebab kalau bila dominan, kita dia mudah nak apa. Tapi bila bersama dengan PH ni, sebab kita tahu PM sekarang ni macam-macam undang-undang 8 menteri diberikan kepada BN, takkan tak cukup begitu baby. Dia soal bagi menteri satulah, tapi dari segi amalan, sebab kita tahu politik lama ni, politik wang, dia memang memerlukan duit yang banyak. Kan? Dan tak semua selesa dengan apa yang PM buat. Kan? Ada menteri UMNO yang menyokong reform, kita tak nafikan, tapi ada juga di kalangan kepimpinan. Saya tak kata menteri lah, sebab saya pun kita pun tak boleh spesifik pada menteri tertentu, tapi ada pemimpin-pemimpin UMNO yang bercakap dia tak selesa, bukan tak selesa, dia tidak mendukung apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang. Dia rasa tak ada reformasi. Sedangkan macam-macam, saya duduk di parlimen. Yang terbaru pun kita nak buat pemisahan AG dengan pendakwa raya kan. Kemudian nak hadkan Perdana Menteri tak boleh dah lebih 10 tahun. Kemudian akan ada akta ombudsman. Macam-macam dibuat. Sebahagiannya sokong. UMNO, menteri-menteri UMNO menyokong. Dan kalau kita tengok yang table orang undang-undang ni, menteri undang-undang Datuk Azalina. Dan dia orang yang antara yang lantang mempertahankan kerajaan dalam isu reform ini. Tapi kita pun tahu belakang-belakang tu ada yang tak apa gembira. Kan? Jadi mazhab yang kedua ni, yang kita tengok kalau kita tengok yang paling kuat nak dengan PN ni, ketua muda dia lah. Orang negeri saya. Orang negeri Melaka tu. Kan, hari ni saya tengok dia bagi alasan tak letak jawatan kerana tak diperkenal. Saya pun tak faham. Dia nak bagi format template surat letak jawatan kepada YB Ngakoming. Tapi surat letak jawatan dia tu pun tak lepas. Dia tak letak. Jadi kadang kelakar juga, tapi itulah cara mereka untuk mendapatkan sokongan. Dia jadi wira. Nak letak jawatan itu kan. Tapi elok je belakang menteri besar. YB Akmal dekat Melaka ni kelakar ni YB, sebab dia mendakwa dia tidak diperkenankan untuk meletakkan jawatan berdasarkan Perlembagaan Negeri. Tapi sebagai orang undang, kita cek Perlembagaan Negeri mana ada. tak ada. Tak wujud benda tu. Kelakar sikit lah dia. Orang Melaka ni perangai macam-macam YB. Okay, Doktor. Tadi kita dah YB dah explain sikit tentang kita punya pencapaian bersama BN dengan PH ni. Cuma apabila masih lagi ada pengundi-pengundi, malahan penyokong-penyokong yang tidak selesa dengan gabungan ni, sehingga muncullah macam-macam isu. Antaranya kita melebihkan warga asing, orang mandu mabuk dapat perlindungan daripada kerajaan sekarang. Dan ramai malahan daripada akar umbi kerajaan ni yang mengatakan kita ada satu masalah yang besar yang dah walaupun 4 tahun kerajaan ni berjalan masih lagi tak diselesaikan, iaitu komunikasi kita. So pandangan doktor macam mana? Adakah kita kurang komunikasi ke, ataupun kenapa kita macam seolah tewas dengan naratif-naratif daripada pihak lawan ni? Ya, betul. Saya nampak itu memang isu yang terbesar lah. Apa pencapaian yang kita dapat di peringkat persekutuan tak sampai kepada masyarakat, ataupun strategi penyampaian tu tak kena ke atau bagaimana. Tapi apa-apa pun, memang siapa-siapa di peringkat kerajaan pun, di side kerajaan memang ada challenge yang sama kan. Dia defend. Biasanya yang defend ni susah sikit lah nak ni kan, nak establish benda tu. Dan itulah bila ada orang komen pula, bila kita di pihak kerajaan terlalu menyerang sebagaimana yang tak boleh juga. Di PRU Johor nampak macam teliti pembangkang pula. Macam mana dilema tu? Itulah dilema yang kita kena hadap lah. Jadi benda ni memang kena baiki. Tak ada jawapan yang lain. Kalau nak terus berada di kerajaan, memang kena fikirkanlah strategi yang paling sesuai, macam mana masyarakat boleh appreciate apa yang kita sampaikan. Kita pun satu lagi dilema kita ni terlalu idealistik. Kita daripada pembangkang, kita lawan apa yang dulu kebobrokan yang BN buat dulu kan, kerajaan sebelum ni buat dulu. Jadi bila kita di pihak kerajaan, kita pula jadi kerajaan, dan kita nak buat semuanya bersih, semuanya at the best integrity as possible dengan beretika. Dan benda tu memang susah lah dalam dunia politik yang penuh dengan permainan persepsi ni. Jadi itu that's the biggest challenge lah. It's a process, dan kita pun ada progressnya. Tapi of course it will take times lah. Saya percaya progress tu ada.
cuma makan masa. Okay, back to YB. Sebab okeylah, kita dah bincang apa yang berlaku dekat Johor. Kita dah bincang sikit alasan yang dakwa memerlukan gabungan PAS dan Barisan Nasional ni. Dan kita nak pergi kepada apa yang bakal berlaku hujung minggu ni, PRU Negeri Sembilan. Soalan saya yang pertama lah YB. YB nampak sejauh mana akan pergi kerjasama antara PAS dengan BN ni? Adakah dia akan melebihi Negeri Sembilan ke, ataupun dekat Negeri Sembilan nanti akan gagal? Saya tengok bila Presiden UMNO menempelak Presiden PAS, dia kata tak boleh percaya sangat PAS ni. Tak boleh percaya dia sebut. Dia boleh tukar tu apa, Tianggul apa kan. Saya nampak di peringkat kepimpinan UMNO dia berhati-hati. Tapi kalau orang nak undi, dia terimalah kan. Cuma untuk kerjasama secara formal, saya nampak dia belum dibuat secara rasmi. Mungkinlah ada belakang-belakang kan. Tapi di Negeri Sembilan ni saya menjangkakan PAS akan buat strategi yang sama. Cuma oleh sebab di Negeri Sembilan PAS agak kuat. Maksudnya dia ada jumlah pengundi yang agak besar. Jadi untuk dia tak bertanding ataupun dia mengurangkan kerusi dia, itu saya ingat mungkin tidak sebagaimana di Johor lah. Mungkin dia tak bertanding semua, tapi dia akan pertahankan kerusi-kerusi yang dia menang dan kerusi-kerusi yang dia memberikan saingan kepada BN. Jadi saya tak fikir yang mereka akan membiarkan sebagaimana di Johor. Jadi itu ada kelebihan sikit pada Pakatan Harapan lah. Tapi strategi PAS ini, walaupun dia nak terus dengan cara yang sama, tapi saya nampak dia akan makan diri dia. Kan di Johor kita dah tengok kemerosotan undi PAS tu sangat ketara, kosong. Kubu kuat dia di Muar dan juga dia Batu Pahat. Deposit banyak. Boleh kata undi yang sangat rendah. Dan di Maharani dia incumbent tapi dia dapat tempat ketiga. Ya. Begitu juga dengan di Bukit Pasir ke apa, ada satu Bukit Pasir pun dia mendapat ke jumlah undi yang rendah. Jadi kalau dia terus dengan cara yang sama di Negeri Sembilan, undi dia akan mungkin dapat tempat ketiga. Dan mungkin sama ada PH menang ataupun Barisan Nasional menang, tapi yang pastinya strategi PAS buat ni dia akan berada di tempat ketiga. Dan tak mudah bagi PAS untuk bersama dengan kerajaan untuk masuk kerajaan sekiranya tak direstui oleh pucuk pimpinan UMNO. Dan jadi game di Negeri Sembilan ni lebih menarik. Satunya ialah kerana kita kerajaan incumbent. Dan macam yang pengkaji politik termasuk saya ingat Ilham juga, kita tak boleh pukul rata apa yang berlaku di Johor tu akan dibawa ke Negeri Sembilan. Dia belum tentu. Kan, jadi dia sangat bergantung pada faktor-faktor setempat, kekuatan tokoh yang nak diketengahkan dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun PH tak boleh take for granted lah. Maknanya kita kena pastikan bahawa apa yang mereka rancang, mereka ni maksud saya ialah Perikatan Nasional lah. Perikatan Nasional ni bagi dia nak halang kita. Kan, dia akan buat apa saja pun, yang penting kita dapat ditamatkan ataupun dikalahkan di Negeri Sembilan. Walaupun bukan mereka pemenang. Walaupun bukan mereka. Okey, Doktor, sebab tadi kita banyak sentuh PAS, tapi dalam Perikatan Nasional ni ada lagi dua parti Melayu. Sama ada dua atau satu lah, sebab dia orang pun dalam satu gabungan yang tak selesa. Ada Wawasan, ada Bersatu. Dan kalau mereka teruskan niat nak menyokong UMNO ni, akan jadi 4 parti Melayu yang merebutkan undi yang sama. Betul. Yang satu lagi Pejuang pun masuk Pejuang pun di dalam Perikatan Nasional sekarang. Jadi untuk kalau diteruskan strategi ni, iaitu dia bagi laluan kepada barisan, dia tak bertanding banyak, pandangan Doktor macam mana? Kawan-kawan dia, Wawasan, Bersatu, Pejuang ni akan happy ke dengan tindakan PAS ni? Tentunya memang tidak lah kan. Sebab masing-masing berebut dengan undi yang sama. Dan politik ni sebab seberapa banyak kerusi dekat DUN, parlimen kita boleh secure. Takkan sampai bila-bila PAS nak beralah, nak semata-mata nak menjatuhkan PMX kan, as a strategi for the time being. Nak climbing up balik tumbang kan, kalau katalah satu hari nanti PN kembali memerintah kan, na'udzubillah. Jadi nak turunkan balik itu kita pun jenuh kan. Sekarang pun dia memerintah, cuma tak solo secara mutlak kuasa. lah, tak secara mutlak. Tapi itulah tujuan dia, untuk dia berada di kerajaan, gaining strength, kemudian dia dapat peluang untuk memerintah secara mutlak kembali macam dulu. Tapi itulah untuk parti-parti Melayu yang lain yang berpecah ni, dia takkan ke mana. Tentunya dia takkan selesa dengan tindakan PAS ni. Dia bergantung harap pada PAS. Tapi PAS pula
buat satu keputusan yang saya tak rasa benda ni dipersetujui oleh parti komponen yang lain lah. Wawasan dia macam dah ada sebagainya. Saya tak rasa dia bersetuju dengan tindakan PAS tu. Ya, dia macam dah ada isteri ramai kat rumah. 3 orang dah. Dia nak tambah yang keempat. Dia nak tambah keempat. Macam itulah gambaran PAS sekarang ni. Ya, betul. Okey, YB, kita tengok situasi PAS UMNO ni dan kita of course tumpuan akan beralih kepada Negeri Sembilan. Pandangan YB, kepimpinan Datuk Aminuddin di Negeri Sembilan macam mana? Saya nampak beliau agak popular. Kalau Datuk On popular di Johor, Tok Min ni popular di kalangan rakyat di Negeri Sembilan. Dan dengan mengekalkan beliau sebagai poster boy, dan saya yakin boleh buat satu kejutan lah ataupun boleh mengekalkan. Dan kita pun jangan lupa dalam pengumuman calon semalam, Tok Min telah membuat keputusan meninggalkan kerusi selesa dia, Sikamat. Sikamat ke Linggi. Linggi tu kita BN menang. Itu kawasan yang sangat mencabar untuk PH lah, tapi beliau berani ambil risiko. Maknanya keyakinan dia itu bagi saya sangat tinggi dan sudah tentulah ianya berasas. Adakah isu, sebab kita tahulah selain daripada krisis politik, persaingan politik di Negeri Sembilan, isu diraja melibatkan undang dan Yang Tuan Besar pun melatari PRU Negeri Sembilan ni, adakah perkara itu akan menjadi faktor juga dalam menentukan pengundi ni nak pilih perikatan ke, pilih pakatan ke, pilih barisan ke? Saya percaya bahawa ianya akan mempengaruhi, kerana kita tahu institusi adat dan istana ni sangat penting bagi orang Negeri Sembilan. Sebab itu macam ucapan pemimpin PH semalam, Anthony Loke, beliau berhati-hati dalam soal undang ni. Kita tak boleh cakap sembarangan, berseluruh pun tak boleh. Macam ada kes di Negeri Sembilan, ada pemimpin muda amanah yang tersilap cakap. Dia bukan nak menganjing undang, dia cuma quote apa yang disebut oleh parti lawan kepada undang, tapi benda tu dah dispin oleh musuh-musuh politik PH ni seolah-olah dia mempermainkan undang. Saya menegur sahabat kita tu dan memang dia jelaskan dia bukan nak mempelekeh, dia hanya quote, tapi memang quote pun tak boleh. Saya kata seluruh isu istana, isu adat ni kita tak boleh buat bahan seluruh. Walaupun itu orang lain yang cakap, kita tak payah, kita biarkan. Dan macam yang pendirian kita menghormati istana, kita menghormati institusi adat, kan. Soal ada pertembungan, kan, nampak bertembung, itu kita tak perlu campur lah. Kita hanya buat ataupun jalankan urusan kita, dan tak perlu ada perkataan-perkataan ataupun kita nak memburuk-burukkan mana-mana pihak. Okey, cakap pasal perkataan ni kan doktor, kan, ini antara kritikan golongan atas pagar lah. Dia merasakan gaya kempen kombatif ni, dan sedih lah untuk saya sebut antara individu yang teruk mendapat kecaman selepas PRU Johor ni adalah sahabat kita YB Sani, yang dilihat cara beliau berkempen tu tak kena dengan selera pengundi, terutama atas pagar. Betul. Adakah kita berada pada keadaan peralihan yang rakyat ni lebih suka orang yang tenang, yang chill, you bekerja, you cerita apa yang buat, di samping kita melaga-lagakan pihak lawan, ataupun kelihatan terlampau loud, terlampau provokatif. Sebab saya tahu dekat parlimen ni yang nakal ialah antaranya YB Hulu Langat dan YB Jelutong. Tapi dia ada smart sikit sebab YB Jelutong ni tak turun. Dia dah turun berkempen. Dia tahu. Cuba Hulu Langat tu dia panglima sikit dalam pakatan. So ada sampai ada yang cakap mungkin ada certain people kita kena kurangkan dia berkempen, ataupun kita memang kena ubah cara kempen tu. Doktor. Ya, ada kebenaran kat situlah. Bukan saja YB Sani yang kita tengok dia punya approach dalam kempen tu kombatif, kan. Kalau ikut Azri punya terms tadi, kombatif. Sebenarnya kadang-kadang saya pun nampak bukan PMX sendiri pun saya nampak agak kombatif. Saya rasa benda tu kadang-kadang overkill, macam Azri cakap tadi, pun boleh makan diri juga. Seolah-olah kita ni pembangkang lagi ke, ataupun kalau kita tengok kan masa di Johor, kan, Presiden UMNO tak turun pun berkempen. Gambar pun tak ada. Sebenarnya saya tertanya-tanya sebab saya turun kempen. Itu kesalahan besar SPR tu.
Sepatutnya nak gambar calon dia dengan Presiden Parti, bukan dengan Menteri Besar. Tapi tak tahu kenapa itu secara meluas berlaku di Johor itu, Dr. Adalah momen-momen atau quote daripada YB Sani, PMX sendiri yang dimain-mainkan video kan, yang bit harsh and combative tu, nampak macam tak cantik lah sebagai sosok dia sebagai Perdana Menteri. Kalau saya rasa kalau dia senyap ataupun so, apa strategi lembut, baik yang kita patut guna untuk PRU Negeri Sembilan? Itu satulah. Satu, just focus on performance. Menghentam ni tak perlulah. Benda tu memang akan overkill. Walaupun kita tak boleh nak samakan Johor dengan Negeri Sembilan, tapi ada perkara-perkara strategi-strategi yang kita boleh gunakan jugalah. Macam adat tu tentunya memang Johor tak adalah sangat adatnya kalau nak bandingkan Negeri Sembilan. Tapi kaedah kempen yang fokuskan kepada performance, particularly di negeri, saya rasa itu lebih efektif dan itu lebih menarik golongan atas pagar untuk mengundilah calon-calon daripada Pakatan Harapan. Saya nak tambah sikit. Dia psyche politik orang Melayu ni. Orang Melayu ni kita tahu dia lembut. Dia santun dan dia mudah kesian. Kalau kita tengok pilihan raya 99, insiden mata lebam Anwar Ibrahim PMX pada Datuk Seri Anwar waktu itu menarik pengundi Melayu ni lebih separuh. Menyokong PAS dan Datuk Najib sendiri hampir kalah di Pekan. Bayangkan. Bukan kerana Datuk Seri Anwar ni berpidato hebat ke tidak, tapi orang Melayu ni dia tengok kesian. Kenapa Perdana Menteri tiba-tiba boleh di-aib, dihina sedemikian? Dan itu yang berjaya dipotretkan oleh On Hafiz. Betul. Apabila dia dihentam, dilabel, dihina dan sebagainya, dia tidak lawan balik dengan sama keras. Dia agak dengan karakter dia yang nampak lembut. Kan benda itu menyebabkan orang Johor rasa kita kena balik pertahankan On. Itu sentimen. That's why saya dah 2 kali bila malam pilihan raya nampak motor balik, kereta balik, saya dah nampak itu tak bagus untuk kita. Dan sebab yang balik tu kita nampak majoritinya memang Melayu. Dan Melayu kita fahamlah sama ada dia pergi ke BN ataupun PN, dan sebahagian bukanlah kecil, maksudnya sebahagian yang tak berapa besar juga kepada PH. Dan mereka ni memang mereka akan melihat mana yang menyentuh emosi mereka. Kan, jadi sebab itu saya tengok antara video PMX yang bagus untuk dia angkat ialah dia dalam parlimen. Dia kata saya ni yang dia agak sayu tu. Saya umur dah tua, saya hanya nak buat yang terbaik pada negara. Itu dengan nada lembut, itu lebih powerful kepada rakyat, kerana penyokong orang Melayu pun dia tahu bahawa PMX ni dapat kuasa dan tak merompak, gaji pun tak ambil, maknanya dia kuasa betul-betul dia nak buat untuk negara. Penyokong BN pun tahu bahawa PMX ni, tengok dia berlari, berjalan laju dia kan, pergi negara balik mesyuarat. Mereka tahu bahawa Perdana Menteri ni kerja kuat untuk Malaysia. Mereka tahu. Cuma ianya mesti disampaikan dalam nada-nada yang menyentuh. Kalau kita ingat waktu Tun Mahathir dulu, kempen yang saya ingat paling menarik orang Melayu ialah bila dia sebut Atuk Atuk nak buat yang terbaik untuk negara. Kan benda tu simple, tapi itulah yang orang Melayu suka. Ini perlu kita hadap. Dan kalau saya lah YB, saya kalau boleh saya nak tim yang jaga PMX waktu dia lawatan luar negara tu, jaga kempen dia di Malaysia. Sebab kalau tengok bila dia pergi luar negara, dia lagu-lagu dia sangat Gen Z, lagu-lagu anime, lagu-lagu Jepun, lagu-lagu Korea. Dan orang muda suka, orang muda layan. Tapi saya tak tahu kenapa dia tak diterjemahkan pada waktu kempen. Mungkin itu something yang perlu difikirkan lah oleh kepimpinan tinggi bila dia turun berkempen nanti. Okey, saya sebenarnya nak sentuh berapa lagi tentang Negeri Sembilan YB, tapi saya pun check tadi dah ada pengumuman calon ke oleh barisan di Negeri Sembilan. Tapi ada satu khabar angin lah sebab kita tahu macam YB sebut tadi, Tok Min very popular, disenangi oleh masyarakat ataupun waris di Negeri Sembilan. Tapi ada katanya Barisan Nasional akan meletakkan comeback kit lah Khairi Jamaluddin sebagai calon di Negeri Sembilan. Ini tak tahu lagi, saya duk scroll refresh ni. Kalau ada pandangan YB, adakah dia akan beri kesan kepada keputusan di PRU Negeri Sembilan ni? Dia karakter Khairi ni saya tak nampak dia sesuai untuk jadi pemimpin di peringkat negeri.
dia ialah tokoh nasional. Dia dah berada di parlimen, dia sesuai di parlimen sebab peranan di negeri ni dia berbeza. Jadi kalau Khairi boleh ubah cara dia, mungkin boleh akan jadi sesuatu yang berbeza lah. Tapi untuk terus jadikan dia poster boy, sedangkan kita tahu di Negeri Sembilan ni ada yang nama dia Jalan. Kan, yang paling rancak buat itu, ini sebagainya, tiba-tiba dia diketepikan. Saya ingat itu akan jadi pukulan kepada penyokong Jalan. Dan kita tahu Jalan di Negeri Sembilan agak berpengaruh kan. Tiba dia yang buat macam-macam. KJ pula jadi MB contoh kan. Saya ingat orang Jelebu pun akan protes lah pada dia. Okey, itu Negeri Sembilan. Kita mengharapkan yang terbaik pada hujung minggu ni dan permulaan minggu kempen. Tapi saya nak sentuh sikit lah beberapa alalang. Saya ada YB, ada doktor dekat sini. Beberapa pergerakan politik lah. Dan episod ni kita memang sembang pasal Selatan. Dan tak salah kalau tak sembang sedikit pasal Melaka. Dan Melaka ni tiba-tiba kita tengah fokus Negeri Sembilan ni jadi menarik sikit di Negeri Melaka. Ada dua lah. Mungkin saya tanya YB dulu. Pertama, pandangan YB tentang adu lantikan. Kita tahu Johor baru luluskan, Melaka pun baru luluskan, tapi kita dah ada negeri-negeri lain yang dah pernah ada pun. Pahang ada, Sabah ada, Terengganu pun ada. Cuma sama ada kerajaan negeri tu melantik adu lantikan ataupun tidak. So dari segi pandangan YB lah, sebab sekarang ni ada orang kata adu lantikan sama je dengan senator. Dan sekarang ni kita ada senator dengan kita ni. Pandangan YB tentang adu lantikan ni? Yelah, saya mungkin bias lah sebab saya ni macam adu lantikan kan, senator. Tapi bagi saya, kita konsisten. Saya ingat kita dalam Parti Amanah, kita tidak pernah ada satu kenyataan yang membantah keras soal pelantikan adu lantikan ini dengan syarat ianya dilantik dengan dengan peruntukan yang sepatutnya. Sebagai contoh, bagi saya, adu lantikan tak boleh mengundi dalam DUN. Sebab kita tahu dia bukan mewakili suara rakyat. Betul. Dia tak boleh mengundi dari sini nak mengekalkan menteri besar. Sama juga kita senator, kita tak boleh melantik siapa jadi Perdana Menteri. Kita boleh mengundilah lulus usul di peringkat Dewan Negara, tapi untuk mencukupkan bilangan simple majority nak lantik siapa jadi PM, kita tak ada benda tu. Dan benda yang sama juga, saya tak tahu apa faktor DAP keras menolak. Kalau adun lantikan ini hanyalah sebagai mewakili kelompok yang tidak terpilih. Sebagai contoh macam di Terengganu, kalau tak ada adun perempuan, jadi adun lantikan ni dia peruntukkan untuk perempuan, mungkin seorang dua orang. Ataupun katalah semua adun yang menang tu tak ada Cina, jadi dia boleh melantik Cina ke India. Cuma dia tak buat lagi lah sekarang ni. Itu tujuan dia, dan saya ingat tujuan tu tak ada masalah. Kerana peranan adun lantikan ni juga kadang dipilih dari segi kepakaran. Macam senator kan, dia tengok orang yang ada kepakaran bidang tertentu, dilantik untuk memastikan perbahasan dalam Dewan ni bukan hanya membawa suara rakyat, tapi juga ada nilai-nilai kepakaran supaya perbahasan itu lebih berkualiti. Jadi pada saya tak ada masalah. Cuma di Melaka ni saya ingat mungkin ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan DAP ni dia keras menolak. Sebab saya ingat kenyataan awal pimpinan amanah sendiri, YB Adli, dia tidak ada halangan pada adun lantikan, dan kita dipaham, kita terima. Ya. Okey, Dr. Nash, bila isu dekat Melaka ni dia mengimbau balik saya kepada apa yang disebut oleh Ilham Center. Saya ingat selepas keputusan PRU Johor, antara kritikan dia adalah Pakatan Harapan ni umpama naga tiga kepala. Tak ada penyatuan. Sebab sebagai contoh lah, kita ambil dekat Melaka, DAP dengan pendirian dia untuk keluar daripada kerajaan, YB Adli mewakili amanah masih lagi menyokong ketua menteri, walaupun dia sendiri menolak rang undang-undang pindaan adu lantikan tu. Dan keadilan, walaupun dia tak ada kerusi dalam Melaka, YB Adam Adli ada sebut yang kita kena ikut pesanan PM, cuba runding lagi, jangan sampai terpecah. So nampak macam di peringkat rakyat nampak macam, alah, kenapa sampai ada perbezaan tu, doktor? Betul. Tapi itulah, kita akurlah kritikan yang dilontarkan oleh Ilham Center tu ada asasnya lah. Sebab Ilham Center ni adalah satu badan bebas. Jadi kita di dalam Pakatan Harapan sendiri pun kita nampak kekurangan naga tiga kepala dan sebagainya. Itu memang tak samalah dengan kalau kita tengok kita punya rakan Kerajaan Perpaduan BN kan. Apa-apa sebab dia ada dominan. Dia adalah UMNO. Jadi apa-apa pun MCA, MIC akan rujuk pada abang besar dia lah.
Di Pakatan Harapan ni dia agak seimbang. Boleh kata begitulah. PKR adalah usaha-usaha untuk jadi abang besar kan. Bila nampak Amanah dengan DAP ambil pandangan beza ni, dia tak adalah pandap pun kan. Itu message je. Itu message. So maksudnya kita boleh je ambil benda kita sendiri. Betul, ada kita ambil. Itulah kita punya budaya dalam Pakatan Harapan, kita meraihkan perbezaan pendapat dan sebagainya kan. Cuma saya nak berbeza pandangan sikitlah. Walaupun Ilham ni bebas bagi pandangan, tapi untuk kata naga tiga kepala ni saya tak setuju. Dia sebenarnya kalau nak kata naga tiga kepala, dia satu konotasi yang sangat negatif. Masalah PH ni ialah kita dilihat kurang seragam. Kadang dari segi pakaian kita tak semua merah ke apa, itu saja. Dan soal kempen tu betul lah, kita nak kata kempen PH, tapi sebenarnya realitinya saya tengok di banyak DUN yang saya turun, di kerusi yang Amanah bertanding, jentera keadilan membantu. Saya turun ke Rengit, jentera keadilan sebahagian. Begitu juga di kawasan-kawasan yang lain. Cuma kita perlu perbaiki dari sisi pengarahan. Kalau kata naga tiga kepala ni, dia seolah-olah hala tuju yang berbeza. Istilah naga tiga kepala ni saya ingat dipopularkan oleh Nazir Razak, adik Najib, menyentuh tentang masalah negara kita ni. Naga tiga kepala, ada politik wang, politik identiti dan pemusatan kuasa yang keterlaluan pada Perdana Menteri. Saya setuju dari segi benda itu. Itu masalah kita, politik identiti, politik wang sebagainya. Tapi Pakatan Harapan kita sangat intact. Hubungan kita Pakatan Harapan ni, walaupun macam-macam senario berlaku, parti-parti lain ada yang tinggalkan, ada yang berpecah. Perikatan Nasional begitu teruk kan, kejap putus kerjasama, kemudian Watikah beri, tapi tak kempen, tak undi. Kita ni Sheraton move ke, pilihan raya apa pun, macam-macam berlaku dah. Tapi hubungan tiga parti ni saya ingat masih dah sangat intact. Hubungan kita sangat intact, walaupun betul lah macam di Melaka kan, pemimpin DAP buat pendirian mungkin tak bincang, tak melalui perbincangan Pakatan Harapan. Tapi itu mungkin stand parti dia, sebab dia rasakan sudah sampai masanya. Tapi bila YB Adli ambil sikap yang berbeza, saya gembira. Kan macam yang Azri sebut tadi lah, maknanya kita ni bukan Pak Turut DAP, kita ada pendirian kita. Dan ini harus dirakamkan dalam sejarah bahawa Amanah ialah parti yang bukan Pak Turut kepada mana-mana parti tertentu. Kita ada pendirian kita dan kita berani mempertahankan apa keputusan yang kita ambil. Okey, YB ingat betul, kita dah sampai ke hujung segmen ni lah. Ada something last lah yang mungkin saya nak dapatkan pandangan YB, especially berkenaan dengan, sebab kita cakap pasal setiakawan. Kita adalah golongan yang telah pun meninggalkan Pakatan Harapan, mewujudkan parti baru bersama yang muncul di Johor. Dan kalau tengok undi bersama tu, dia ada kacau sedikit. 3 seat dah. 3 seat Pakatan Harapan, Bukit Batu antaranya Perling juga menerima kesan. Dia ada kacau juga di Simpang Jeram, tapi kita berjaya lah untuk overcome benda tu. Dan sekarang ni tiba-tiba di Negeri Sembilan dia ambil keputusan untuk tidak bertanding, dan dia kata nak fokus ke Melaka. Mungkin sedikit overview YB lah tentang saya parti bersama. Saya mengalu-alukan pendirian yang diambil oleh bersama untuk tak bertanding. Sebab dia pun nampak bila dia bertanding di Johor, dia mengalahkan parti lama dia di Bukit Batu kan. Itu kerusi yang dia incumbent. Dan mungkin Negeri Sembilan ni ada pandangan kata hubungan dia baik dengan Tok Min, menyebabkan dia ambil sikap tak kacau. Bagi saya itu satu keputusan yang tepat, dan mungkinlah nak kata nasihatnya mungkin dia rasa tak layak untuk saya nasihat mereka. Bersama ni hebat-hebat. Cuma pandangan saya, bersama dia kena tengok balik. Bukan senang nak tubuhkan parti baru dan nak sustain parti baru ni, bukan senang. Jadi bagi saya bila dia tengok dengan undi hilang deposit di semua kerusi yang dia bertanding, bagi saya cukup lah kan, ambil sikap, mungkin berhenti dan masuk balik. Kalau UMNO boleh terima pemimpin-pemimpin dia yang dah dibuang, dipecat, saya percaya bahawa keadilan boleh menerima kumpulan Rafizi ni. Tapi kita bincang balik lah, ada mungkin terlanjur, tersilap sebagainya, dan anggaplah bersama tu sebagai eksperimen mereka kan. Kita ambil sikap lapang dada, mungkin memaafkan, kerana kita ada matlamat yang lebih besar di depan kan. Dan saya di Negeri Sembilan ni, saya rasa senarionya agak menarik. Satu ialah bersama memang takkan ganggu lah.
Muda pun saya ingat tidak ada undi yang signifikan di Negeri Sembilan. Cuma isu-isu yang melatari soal adat dan sebagainya itu akan mungkin mempengaruhi. Tapi dari segi yang lain, umpamanya dari segi Perikatan Nasional, saya difahamkan wawasan kali ini akan masuk agaknya. So, buat kemunculan. Akan buat kemunculan. So kita akan tengok sejauh mana wawasan ni, dan kita pun tak faham. Macam saya bila tadi sebutkan pejuang ni kita tahu parti yang sangat tak suka UMNO. Maknanya tak suka UMNO jadi menteri besar ke apa, dia keluar daripada UMNO, dia buat sebelum tu Bersatu, kemudian dia buat Pejuang. Tiba-tiba sekarang ni dia masuk Perikatan Nasional, dan Perikatan Nasional nak menobatkan UMNO. Jadi saya pun tengok pelik Datuk Mukhriz lah, macam mana dia nak keluar balik daripada Perikatan Nasional ataupun nak stay tu, Allahuakbar. Itu pun saya tak mungkin kita boleh tengok lah. Dan yang keduanya Bersatu tahu bahawa hayat politik mereka ni berada di hujung tanduk. Kan bila PAS buat pendirian untuk menyebelahi wawasan, kemudian sokong pula UMNO. Bersatu ni adalah alternatif pada UMNO. Kalau Bersatu juga, Tan Sri Muhyiddin memilih untuk ikut arus Perikatan Nasional yang digerakkan oleh PAS, saya rasa mereka akan masuk gaung. Kan, jadi Bersatu kena fikirkan. Dan kita pun, walaupun ialah PH ni memang Bersatu kita cukup tak suka pasal dia khianat kita. Tapi mungkin dalam untuk mencapai matlamat yang lebih besar. Dan kita pun nampak bahawa dalam Bersatu ni, hak jenis yang bermasalah tu sebahagian besar dah menyertai wawasan. Jadi mungkin boleh ada perbincangan, tak perlu mungkin dia masuk. Ada Rumah Bangsa Bersih Pakatan Harapan? Kenapa tidak kan? Sebab politik ni dia berkait dengan angka. Kita bukan soal emosi, memang ikut emosi kita pun geram kan. Tapi politik ni ialah tentang nombor. Siapa yang ada nombor paling besar, dialah yang akan memerintah. Cuma macam mana nak uruskan kan? Tapi bagi saya, kalau kita PH, kita kena buka pintu balik pada parti-parti kecil tadi. Kalau kata bersama tak nak bubar, kalau dia nak masuk PH, bukan masuk lah, dia nak bersama dengan PH, komponen. Saya tak ada masalah. Mungkin tak jadi komponen pun, dia electoral pact. Sama kita kan, muda bersama. Kemudian kalau di Sabah tu buat warisan, datang balik kan. Sebab saya ingat kita berkongsi matlamat yang sama untuk bukan hanya melawan rasuah, tetapi menamatkan dominasi politik Barisan Nasional. Itu bagi saya penting, sebab dominasi ini ialah baja yang sangat subur untuk korupsi. Kan, sebab dia tak ada check and balance. Dia satu parti besar, parti tunggal, presidennya sangat berkuasa. Bila dia perintah, dia bebas. 1MDB ke 2MDB ke. Jadi kita ni parti-parti kecil tadi, selain daripada Pakatan Harapan, mungkin Bersatu juga, Bersama, Muda, Warisan, kita berkongsi satu kefahaman yang sama bahawa era dominasi Barisan Nasional itu mesti ditamatkan, bukan sementara waktu tetapi selama-lamanya. Dan itulah yang akan menjadi masa depan kepada negara kita yang lebih baik. Okay, Doktor, any last word on situasi politik yang kita sedang berhadapan, ataupun mungkin sedikit on PRU yang akan mendatang ni ke? Untuk saya memang akhirnya apa pun saya nampak kombinasi PHBN ni adalah kombinasi yang ideal. Pertamanya sebab BN ni ada pengalaman pentadbiran yang sangat lama, 60 tahun mentadbir Malaysia. Kan? Tetapi dia perlu dikawal, check and balance dengan begitu efektif lah daripada kita sebagai Pakatan Harapan, dan juga macam yang YB Senator maklumkan tadi, kita punya rakan-rakan yang lain termasuk Muda, Bersama kalau perlu kembali kepada kita, tidak sebagai PKR sekalipun, sebagai rakan ni yang ada satu fikrah yang sama, untuk terus check and balance. Akhirnya apa yang kita nak adalah negara yang perlu menang. Kita bukan nak BN yang menang. Kita nak negara yang menang. Apa yang akan benefit pada negara? Betul, saya setuju dengan YB. Total absolute power tu adalah baja yang sangat subur untuk korupsi, dan kita tak nak itu berlaku lagi. Kalau tidak, sia-sialah kita punya perjuangan tahun 2018 untuk tamatkan dominasi korupsi yang NDB yang macam YB Senator maklumkan tadi. Sia-sia. Kita dah berada di landasan yang betul. Cuma kita perlu celikkan rakyat. Ini adalah kombinasi yang terbaik setakat ni yang saya dapat lihatlah kerajaan yang ada sekarang ini. Okey, terima kasih Doktor. To end episod ni, saya just nak kongsi satulah dengan pendengar. I think kalau kita terlupa pun dalam keadaan keserabutan politik, saya rasa ada satu reformasi the best lah yang saya dengar dalam tahun-tahun ni, iaitu akhirnya bawah kerajaan Madani ni penjawatan bagi sektor kesihatan dikembalikan kepada KKM.
Bukan dikembalikan, diberikan kepada Diberi, KKM. So akhirnya urusan doktor sekarang ni, kalau KKM nak lantik dah tak payah nak merayu kepada KPA ke SPA ke apa ke, dia boleh terus lantik. Dan I think one of the best dan benda yang diperjuangkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli untuk agak lama daripada penggal pertama dulu, dan akhirnya termakbul. Dan benda-benda macam ni yang kita harap lebih lagi daripada kerajaan paduan, daripada kerajaan yang ada. And hopefully pada akan datang saya ucapkan all the best untuk mana-mana parti yang bertanding pada PRU Negeri Sembilan. Dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang, InsyaAllah bersama semula dengan Adik Burhan. Saya dah rindu dia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okay.